Tak, berapa ramai orang di atas muka bumi ni yang duk fikir macam mana nak kuruskan badan. Berapa ramai orang di atas muka bumi ni yang fikir macam mana aku nak mengelak daripada penyakit. Kan? Jadi bila kita jumpa orang yang luar biasa, kita kena tapi saya ada juga kolesterol, cuma saya kontrol sendiri. Betul, ada. Tapi sikit je. Ya. Kolesterol yang ada pada Kak, dia tidak menjejaskan saluran darah Kak. Itu yang nak tanya ni. Kolesterol Kak ada sikit. Lepas tu Kak punya peranakan, kurang sihat sikit sebelah kanan. Lepas tu badan Kak ada angin sikit. Kan? Betul kan? Tak apalah, memanglah kita bukan robot. Kita bukan besi. Adalah lebih kurangnya tu. Tapi ikhlas saya beritahu. Jarang, bukan jarang lah. Kalau 1000 orang tu panggil seorang je kot macam ni. Kak, waktu kerja macam Isnin. Sat. Malam Kak makan nasi tak? Nasi tak makan? Kadang-kadang. Kadang-kadang makan? Okey. Bila Kak makan nasi, Kak makan banyak mana? Sikit je. Sikit je? Berapa suap Kak? Agak-agak macam 3 kali suap? Suku. Kadang nasi orang ambil satu, saya ambil suku. Ambil satu? Bukan separuh, kadang-kadang saya ambil lagi suku. Dari separuh tu suku. Oh, maknanya kalau RM1 tu 25 sen saja. Kalau RM1 tu 5 kupang, separuh. Jadi Kak ambil. Oh, tu dia. Kadang-kadang dia tak tentu, kadang-kadang macam ni aku tak makan berapa hari ni. Makan banyak sikit. Oh, terasa nak makan lah. Oh, tak makan nasi. Okey, Sat. Malam Kak tak makan nasi. Jadi malam Kak makan apa? Tak jauh dia. Kadang-kadang tak makan. Kadang-kadang makan buah-buahan tu. Makan buah-buah. Okey. Abang makan nasi tak malam? Oh, dia sentiasa lapar. Oh, jadi Kak masak untuk dia. Jangan Kak tak makan. Mana tak masak kau kan? Aku makan beli ya. Tahu makan beli. Kadang-kadang seminggu sekali masak lah. Saya kami 2 orang macam. Oh, okey. Pagi Kak makan apa pagi? Pagi makan oat. Oat. Oat dengan apa? Roll oat dengan chia seed tu, bantu dengan yogurt, susu farm fresh yogurt tu. Rendam malam, pagi esok ambil buat keluar dari freezer, potong buah ke, buah kacang ke, koci ke. Saya tak reti ni. Apa ni? Oat. Roll oat. Roll oat tu apa dia? Yang dia kalau oat tu kita makan dia blended Tapi roll oat ni dia ada macam keping-keping. Roll oat tu nak beli kat mana? Ada je supermarket boleh je. WhatsApp Dia beli apa? Roll. R-O-L-L? E-D. R-O-L-L-E-D. Oat. Betul oat. Oat. Oh, okey. Terima kasih. Roll oat no. Lepas tu Kak buat macam mana? Yang tu kau ambil 3 camcur besar tu, buah dalam bekas kaca tu. Okey. Lepas tu ambil chia seed, satu sudu teh tu. Chia seed apa dia? Chia seed. Apa dia chia seed? Ada jual juga kat WhatsApp, tengok WhatsApp. Tulis Super. Pun ada jual. Kena tulis lah. Saya chia seed. Payah lah tak ingat lah. roll oat. Tulis hari mula tadi. Tak nak lahir. Dah sebenarnya saya tak tahu nak buat macam mana ada bulat ni. Bila saya tengok gambar, ya Allah. Saya ambil itu susu, tapi saya pakai itu farm fresh punya yogurt. Yogurt. Tulis lah. Dia macam susu tapi dia ada farm fresh punya brand lah. Oh. Malam tu rendam. Buat macam mana? Malam tu macam saya ambil roll tu 3 sudu besar. Roll 3 sudu besar. 3 sudu besar. Lepas tu tak apa, jangan tulis sebab cara kami. Jadi 1 sudu kecil, 1 sudu teh tu. Okey, lepas tu? Lepas tu susu yogurt farm fresh ni kan, dia ada macam-macam. Dia ada mango, ada ori pun ada. Okey. Strawberry pun ada. Ikutlah. Macam saya selalu tukar. Perisa lah. Perisa, okey. Saya rendam, bagi dia tenggelam oat dengan chia seed tu. Okey. Masuk dalam freezer. Okey, lepas tu? Pagi nak pergi raja, ambil buat keluar. Baru potong buah. Nak potong pelam ke, buah naga ke. Oh, makan sekali? Apple ke,
Bubur dalam tu. Ha. Itulah sarapan pagi. Ya. Oh, ayak? Ayak tak ambil. Oh, tak minum ayak? Ha. Dia ayak kosong. Saya kalau makan, tanya saya tak minum ayak. Lama sikit macam setengah jam, baru saya minum ayak. Oh. Okey, sehari ayak Kak minum banyak mana sehari? Sehari tu kalau saya kerja tu macam 1.3 lah, tak banyak. Satu liter? Ha. Oh, maknanya 1 liter, 1.3 liter. Ya. Oh, satu habis lah ayak tu. Ha. Tapi tu sampai ke malam saya bajet lah. Oh, ni ayak ni aku kena habis sampai ke malam. Saya punya semangat dah. Tak minum-minum pun. Tapi kita tengok, oh ayak tak ada. Ayak ni kalau tak kena habis. Kalau matahari memang target. Memang target. 1 plus tu mesti kena habis. 1.3 tu habis. Ha. Oh. Lepas tu tengah hari? Kat makan apa tengah hari? Tengah hari, kadang-kadang ikut je. Kadang-kadang saya masak sendiri buat macam pandi, sup ke. Kadang-kadang rebus sayur, sawi, buah telur 2 biji. Nasi tak ambil. Oh. Macam tu je. Macam malam tu balik kadang saya tak makan, saya kata macam anyang-anyang tu macam lapar sikit nak ambil lah buah dah. Kadang-kadang barulah macam bihun ke. Oh tu. Isu. Tu bila dia dapat dia marah dia. Tak boleh ke apa macam tu? Itulah. Tak boleh tak Bila dia payah. dapat dia marah dia bukan makan makan. Kita tak boleh ikut. Lepas. Tak boleh ikut no. Tenaga tak. Kak, asal orang Kedah kan? Oh. Budak saya Johor. Ah? Asal Johor. Asal Johor. Duduk di Sungai Petani. Oh. Mak pun orang Johor. Oh, duduk Sungai Petani. Dah ayah kawan sini, ayah kahwin dengan ni. Taklah maksud saya, Kak bukan orang kampung macam kami lah. Tak. Oh, patutlah Kak boleh buat macam tu. Kami orang kampung ni, Kak pagi-pagi nasi goreng 2 pinggan, pulut 2 pinggan. Tengah hari nasi 4 pinggan. Tak ada yang ringan. Tapi kita makan ni, kita tak boleh makan banyak. Makan banyak dia rasa macam mengoh kan. Oh. Tak ada. Di kampung memang arwah mak saya lalu pagi-pagi nasi goreng. Nasi pulut 2 pinggan, ikan masin. Kak nak makan pulut ikan masin semua? Makan. Bukan nak makan. Jangan-jangan. Makan. Tengok. Sebut pulut ikan masin percaya lihat lah. Habis nak diet macam mana? Tak. Tapi saya, ya Allah, bulat tu. Tapi tak try sedap. Memang belum-belum macam orang tak ada. Sebab orang ingat macam oat ni dia macam lezat, yang ni tak. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih. Dan ilmu yang Kak bagi ni saya nak bagi tahu dengan orang juga supaya masalah kesihatan ni boleh dikawal. Kan? Semua orang ada masalah kesihatan. Macam-macam lah bila bulat macam ni kan. Setakat ni saya tu alhamdulillah lah. Tapi saya rasa korang lah handsome saya sangat baca bulat sangat ni. Duduk macam ni tak nampak. Bila kita bangun nampak bila kita tengoklah gambar, alamak, kita tengok sendiri pun ya Allah badanku. Yang ni sihat. Setakat ni sihat. Tapi korang handsome. Handsome banyak ha. Sebab buncit. Terima kasih Kak Nah. Allahu Akbar.